lah geng-geng yang buat interacting ni, inilah caranya. Kami pun dulu tak dinafikan juga pun buat interacting yang serabut macam ni. Okey, kita tengah buat audit satu masjid yang lama, sudah 15 tahun masjid ni. PA sistem dia telah digunakan. Yang tagging-tagging yang kita baru buat ni adalah yang baru kita buat untuk kita buat trace balik, trace kabel. Sekarang ni kita tengah buat trace signal. Kita tengah trace signal dia. So kita buat tagging semua signal ni, pasal kita nak tahu sebenarnya signal tu pergi mana, routing signal tu, supaya then kita boleh beritahu what's wrong with the system ataupun what's right with the system. Okay, so ini adalah tagging dia. Baru suku pun tengok benda-benda ni. Tapi kalau perasan dulu lah kan, geng-geng buat interacting ni, inilah caranya. Kami pun dulu tak dinafikan juga, kami dulu pun buat interacting yang terabut macam ni. Cuma sekarang ni kita dah improve lah. Tagging sebenarnya penting supaya untuk kita tracing balik kabel-kabel ni ke mana. Dan dulu memang diorang pakai zone selector, terabut macam ni. Kalau tengok perasan ni sangat serabut. Kita buat tracing balik. Tapi insyaAllah hopefully bila kita trace balik, kita tahu balik macam mana. Kalau nak pakai lagi just in case, kalau nak pakai lagi PA system ni, what can be improved kan. Itulah dia. Okay, video kali ni. Okay, cari solusi audio visual untuk masjid tuan-tuan, tekan je link di bio kami.